Dan Oh. apabila jin itu mula melakukan perhubungan intim dengan kita, maka kita telah pun mengakui bahawa jin itu adalah kasih sayang kita. Perhubungan intim hanya berlaku kepada orang yang menyayangi orang, makhluk yang menyayangi makhluk, kan, dengan ikatan yang sah. Tetapi sekiranya dilakukan oleh makhluk dengan manusia dengan jin, maka itu bukanlah cinta, tapi itu adalah asyik. Okay guys, welcome back to channel Ikhtiar. Malakut. Okay, so kita dah masuk episod yang baru. Tapi sebelum tu, siapa yang belum tengok episod apa Yun sebelum ni? Corin, mengenai dengan Corin. Macam mana Corin tu menyesatkan manusia, macam mana dia mengislamkan tapi dia ajaran dia tu terpesong. Yang Macam mana orang mana confused. Betul? Okay, so tajuk kita pada minggu ni pasal apa? Dan Amira, sebelum tu jangan lupa kan, yang penting tu amalan itibah daripada episod yang lepas tu kita ambil kan sebagai pengajaran dan itibah, dan Acu pun ayah sebagai ayah lah. Sebelum tu dah perkenalkan diri kan? Kita belum perkenalkan diri lagi. Semua orang mesti tanya-tanya ni kan. Okay, nama saya Amira dan ni Amirul. Okay, jadi episod kita pada minggu ni adalah tentang Asyik. Ya. Kita Apa tu asyik? nak ceritakan tentang asyik lah. Tengoklah apa tu asyik sebenarnya kan. Apa yang kita bualkan, kita boleh kongsikan apa mengenai dengan asyik, jin ke ataupun sesuatu ke. Okey. Jadi mungkin kita akan tanya dengan Yang lagi berpakar, orang kata yang pakar kan. berpengalaman dalam bidang ini. Okay. So jom Acu ataupun kami kenalkan sebagai ayah kami sendiri. Okay. Assalamualaikum Acu. Assalamualaikum warahmatullahi. Panggil ayah je. Ayah. Okay, ayah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Sebelum kita mula pada hari ni, kita tengok ada dua host baru duduk sini. Satu perkara yang pelik podcast ni lah. Podcast ni dia pelik sikit sebab yang bertukar-tukar bukan guest. Yang bertukar-tukar host. Itu nama main host. Dia ada main host. Main host. So sebenarnya mereka berdua ni adalah anak. Sebab tu diorang panggil ayah. Ayah tak terlibat dengan mana-mana ayahanda, kekanda, bunda. Tak ada terlibat dengan mana-mana kekanda, ayahanda atau bunda. Jadi kita tengok seorang nama dia orang panggil bukan Amirul, orang panggil Yun. Dan seorang lagi ialah Amira. Okay. Dua-dua merupakan cahaya mata kepada ayah lah. Acu lah. Okay. Kita recap sikit tentang Corin yang kita paparkan pada minggu lepas. Agak panjang sikit Corin ni. Tapi ada sedikit orang panggil macam tak cukup sempurna. Corin punya episod ni dia kurang sikit sempurna sebab sebenarnya ayah nak buat lagi panjang lagi cerita dia. Tapi tak dapat. Jadi kita ingat selepas ni kita akan buat satu lagi sesi pasal Corin. Corin adalah satu entiti atau jin yang sangat-sangat menyebabkan kita ni semua jadi keliru tentang amalan kita, tentang kebaikan kita, kesalahan kita, kejahatan kita. Dan kita sentiasa akan berfikir-fikir, betul ke apa yang aku buat ini ataupun adakah perkara ini disebabkan oleh Corin. Baik, hari ni anak-anak Acu ni nak tanya pasal jin asyik. Basically asyik tu adalah jin lah Kita akan kupas itu nanti. Okay, baik. Kita akan kupas nanti. Belum sampai tak situ boleh lagi. Ni kita dah berdebar-debar ni nak menunggu tak boleh apa cakap tu. asyik tu jin. Definasi asyik itu. Apa itu definisi asyik? Apa yang korang tahu mengenai perkataan asyik tu sendiri?
Okey, kalau apa yang saya tahulah kan, ikut pengetahuan saya, asyik ni adalah perkara yang membawa kita ke arah leka. Hmm, Leka. betul. Bila kita terlampau asyik dengan sesuatu benda tu, kita leka dengan benda tu, yang Hmm. menyebabkan kita lalai. Dan berpunca daripada sukalah. Suatu benda Ah, suka akan sesuatu perkara, benda ataupun seseorang kan. Yang sampai kita boleh jadikan taksub lah. betul? Dan itulah yang nak ayah sebagai ayah ni kupaskanlah Pas. supaya tak kita dapat membezakan yang mana asyik yang bagus dan yang mana yang tak bagus juga. Ya, betul. Sebab ada yang asyik yang boleh menjerumuskan kita ah sampai ke arah yang Bersongsangan, dengan ah, ah, apa yang kita diajarkan hmm, dengan agama Islam. hmm, Jadi boleh Ayah kongsikan? hmm. Apa tu Asyik, asyik? asyik, 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 asyik-asyiknya bercinta. Wah. Okey, hari ni penampilan, Acu dalam podcast ni lain sikitlah. Kita tak ada rigid, so kita buat kepelbagaian. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan mendengar cerita, ada satu cerita mengenai cerita cinta Hmm. ah, tajuk cerita cinta ni dimainkan di Pawagam dulu. Tajuk dia lah Laila Majnun. Oh, Oh. Ah, Laila Majnun. Laila Majnun pernah dengar? Ini Pernah dengar tapi cerita tak pernah tengok kan? Ah, Betul. okey. Tapi ni Laila Majnun ni sebenarnya nak tanya jugalah kan. Laila Majnun ni dia okey dia kisah cinta, dia memang betul-betul wujud orang seseorang ke ataupun dia sebagai cerita umpama kita ketuhanan antara kita, cinta kita dengan Tuhan lah macam tu. okey. Nak tanya sebab dia Okey. dia mengenai dengan cinta tau. Yang Okey. mana banyaklah kisah-kisah dia tu. Tajuk dia ialah Laila dan Majnun. Hmm, Seorang tu bernama Laila dan hmm. seorang tu bernama Majnun. Oh, Ah, seseorang lah. Oh. ya, seorang lelaki dan seorang perempuan. Ah, Tapi dalam bahasa Arab, hmm. Majnun ni bermaksud Gila. gila. Oh. Ah. Ah, Kisah cinta dua orang ni adalah, satu kisah cinta asyik di mana mereka ni saling mencintai kedua-duanya, sehingga mereka menjadi gila. Apabila salah satu tu meninggal iaitu Laila. Majnun ni mencintai Laila tiada batas, tiada batas. Dia bercinta dengan keadaan, cinta kepada dunia, maksudnya dia mencintai manusia melebihi daripada segala-gala apa saja dalam fikiran mereka. oh Dan Oh. jadi akhirnya hmm. Laila meninggal atau mati dan, menyebabkan Majnun ini berjalan seseorang tu kerana asyik dan cinta dia kepada Laila. Oh, Ah, dia lagi lebihkan cinta manusia ya. daripada cinta Allah lah, maksudnya Daripada macam tu. daripada contoh inilah yang kita tengok, kisah, asyik ini kita relate. Kita akan relate, kita akan berkembang kepada, masalah gangguan jin asyik, perasaan asyik kepada kebendaan dan sebagainya. At the starting point kita akan start dengan, kisah cinta ni lah sebab, bila kita cakap pasal kisah cinta ni, Laila dan Majnun, bukan saja berlaku, kepada, cerita Laila dan Majnun. Kita pernah tengok cerita yang dipanggil Romeo and Juliet. Oh, Don't Leave Me Romeo. Ya. Ada lagu Rasanya macam guys. ini lagi sesuai. Ya. Sebab Laila Majnun ni banyak dia punya apa orang nak cakap konspirasi dia Oh, tau. Sebab Ah. konspirasi. macam ada yang cerita pasal Laila Majnun ni, ada yang katakan wujud, ada yang katakan tak wujud. Dia antara kisah-kisah Tapi Romeo and Juliet is umpama also, umpama tak ah, nampak ah, cinta tap yang tiada nampaknya. Tiada tapi Romeo and Juliet is also, writing daripada, kisahlah. penulis-penulis, Ha, ha. barat. Okey. Dan kita ada juga satu cerita yang di mana kisah Laila dan Majnun, Romeo and Juliet dan kita ada dekat India, satu cerita yang sangat-sangat terkenal. Alamak, macam mana Kusi-kusi Alamak! tu? otak ke? Bukan Ke? kucing-kucing kotahe. Itu Bukan. Bollywood eh? Itu Kita sebut, Hindustan, Hindustan. Mirul. Aduh. Sorry lah bukan satu kaki movie. satu istana yang menjadi 7 keajaiban dunia iaitu Taj Aladdin ke? Mahal. Oh, Taj Mahal. Alamak. Okey. Satu orang sultan yang mencintai, seorang perempuan dan, dia telah mendirikan satu istana yang besar yang menjadi
Seven Wonders of the World sekarang, yang dipanggil Taj Mahal. Oh. Asyik, dia sanggup berkorban untuk perempuan yang dicintai itu dan dia terus bina sebuah istana yang sangat-sangat istimewa lah. Sampai sekarang dipanggil Taj Mahal. Jadi cinta kepada dunia ini, kepada manusia ini yang telah meninggalkan alam akhirat di mana mereka ni bercinta bukan lagi kerana Allah. Mereka bercinta sehingga tidak memedulikan orang lain. Romeo and Juliet, Juliet mati, dikatakan makan racun tapi sebenarnya dia tak makan racun. Benda tu bagi dia tidur je. Tapi, Hmm. Romeo ni dibunuh diri. Cerita dia lebih kurang macam tu lah, So, Majnun pula dia jadi gila dan dia cari Laila, Laila, Laila sampai hujung lah. Kalau kita tengok daripada segi percintaan-percintaan macam ni, dia membawa kepada keburukan lah. Itu sebabnya dipanggil asyik dunia. Okay? Mhm. Dia ada asyik akhirat, dia ada asyik dunia. Ada dua. Hmm. Ah, Kalau kita tengok, kalau biasanya dalam podcast-podcast macam ni orang nak tahulah mengenai, uh, gangguan lah. Biasa dia orang nak cerita pasal gangguan. Kita akan kupas kat situ juga. Kita akan Okey. kupas kat situ juga. Belum sampai kat situ, kita terangkan definisi asyik. Asyik ialah satu perasaan yang tidak boleh dikawal. Kita terlalu sayangkan, sesuatu perkara, kita terlalu mencintai sesuatu perkara sehingga perkara lain tidak lagi menjadi apa-apa bentuk keperluan kepada dia. Tiada Ah, halangan lah. Classification, ini bukan, macam hobi tau. Hobi lain, maksud saya macam ada orang dia mungkin ingat, kita ni suka berbasikal contoh, tapi, jangan fikir yang kita suka berbasikal tu membawa kita ke arah asyik. Faham tak maksud saya? Apa yang saya cuba sampaikan adalah macam, hobi, hobi. Asyik dia lain. hmm, Faham hmm. tak? Hobi ialah sesuatu perkara yang kita buat kerana kita suka. Ah. Okey, tetapi hobi juga boleh menjadikan asyik sehingga dia melupakan segala-galanya. Lalai lah. Oh, Dia okey. dia Okey, kita terbawa ambil lah. kita ambil contoh kita ambil contoh. It's very Hmm. simple one. Memancing, Hmm. kan. Orang, yang pergi memancing bukan untuk rezeki tapi dia lebih kepada hobi. Tapi dia sanggup tinggalkan anak bini dia kat rumah. Mhm. Walaupun anak bini dia tak makan. Dia asyik, Oh, kalau macam tu dah dia kira asyik, asyik ya? dia asyik. Bukan Sebab hobi. dia bukan hobi. Sebab kalau hobi, dia boleh kawal diri dia. Ada masa dia pergi, tapi dia tinggalkan tanggungjawab dia dan dia tinggalkan, apa saja yang dia pergi tu, dia tinggalkan kerana tanggungjawab dia. Oh, dia Dia ada tanggungjawab dia yang kat rumah tu, dia siapkan dahulu, kemudian dia tinggal. Tapi kalau dia asyik, dia pergi memancing, dia tak peduli keluarga dia. Dia pergi main golf, dia tak fikir keluarga dia. Dia pergi riding motor, dia Dia tak fikir keluarga dia. sampai ke tahap tu lah. Ya, dia sampai ke tahap. mengabaikan Maksudnya tanggungjawab dia lah. ada jin lah yang mengganggu, menghasut, melekakan dia ke arah ke sana lah. Itulah masuk bahagian kalau ingat, podcast yang lepas Corin, ada disebut mengenai perkara asyik yang disebabkan oleh jin. Perangai. Kau naiklah motor malam minggu ni je atau kita ambil mancing lah senang. Mancing is very simple thing. Kau pergilah mancing kan, seronok-seronok beli bangla, ambil mesin 3-4 ribu kan. Tapi anak kat rumah tak makan. Anak punya baju sekolah tak beli. Dia tinggalkan macam tu saja. Menyebabkan orang kat rumah jadi pening. Jadi susah. So, bila dia dididik oleh perkara-perkara hobi macam ni, dididik, hobi is good, mancing bagus. Tapi bila dia dah lupakan tanggungjawab dia sebagai parents atau bapa atau anak kepada parents dia, dia tinggalkan macam tu, dah jadi benda teruk, kan? Hmm. Dia jadi asyik. Corin itu akan didik dia. "Alah kau pergi je lah, tinggalkan je lah dorang, lantaklah kan. Kau mancing best lah, apalah Tugas kan." Corin tu lah kan. Tugas Corin. So, itu daripada sudut Corin lah, kalau kita tengok eee, cinta kepada dunia ni, dia tidak akan membawa kita ke mana-mana. It will not inhibit, dia takkan jadikan kita seorang yang berjaya. Betul. Kalau kita fikir-fikirkan, ada satu, saya tak pastilah sama dia hadis atau, satu kata-kata ulama lah. Kejarlah akan kamu akhirat itu dan dunia akan mengejar kamu. Ha, Wah, ya saya pernah Sekiranya dengar. kamu mengejar dunia, maka ketinggalan kamu ke akhirat. Dunia ini adalah perkara yang sementara. Eh. Kita cinta pada dunia, dunia ni akan tinggalkan kita. Kita sayang ibu bapa kita sayang anak-anak kita sayang isteri kita sayang kucing kita sayang kambing kita.
Kita sayang arnab kita, kita sayang motor kita sayang rumah kita. Tapi segala-galanya tidak akan ikut masuk dalam kubur. Semuanya tak kekal lah. Even Corin pun tak ikut masuk kita dalam kubur. Oh, Oh, kan? Corin then dia meninggal ke macam mana sebelum tu? Ada pendapat yang mengatakan bahawa Corin ni dia akan meninggal. Oh, dia meninggal lah. Ada Okey. pendapat yang jumhur lah, maksudnya lebih ramai lagi mengatakan bahawa Corin will live on lah. Corin ni akan hidup terus. Mhm. Sebab, umur jin ni panjang. Umur jin ni Mhm. panjang. Jadi apa pun jangan melakukan satu perkara tu kerana kita terlampau suka kan, Obses lah. obses. Mhm. Kita obses. Tapi ada juga cinta-cinta yang baik. Mmm. Cinta asyiknya kita dengan Allah, asyiknya kita dengan Rasulullah Oh. sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Jadi kan. asyik ni tak semuanya jahat dan tak semuanya Ya. baik. Cuma asyik ini ialah satu perkara yang sangat-sangat complicated. Dia bukan direct. Dia bukan direct effect, tapi dia effect orang lain. Direct effect maksudnya apa saja yang dibuat mengenai asyik ni, dia terpaksa, mengorbankan salah satu benda yang dia dia terpaksa jaga dengan tanggungjawab. Apabila dia meninggalkan tanggungjawab dia kerana sesuatu perkara, maka akhirnya perkara itu menjadi asyik dan dia tidak melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dia lakukan. Mencintai dunia atau mencintai akhirat tidak bermaksud kita meninggalkan dunia, eh. Segala-galanya memerlukan, di dalam dunia ni wang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan wang. Wang. Betul. Eh, Jadi faham eh? Betul, betul. tetap kena usahalah, Ya betul. Hmm, Kalau kita akan ikut sesuatu. berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi dan beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok hari. Jadi perkara-perkara macam ni kita nak cakap memanglah pepatah senang, tapi nak Allah buat Masallah. Ya betul. Itulah. nak buat susah. Eh, Kita nak ni. jadi kita kita Sama. kita tengok asyik ni ialah satu perkara yang boleh mendatangkan, kita cerita pasal asyik dunia, asyik ni akan menjadikan kita ni melupakan segala-gala tanggungjawab kita dekat muka bumi. Eh, Sebelum tu boleh tanya, asyik ni, dari segi macam okey, yang tadi macam mula-mula tadi saya sebut kan, dia benda kebendaan ke ataupun kebudayaan ke ataupun adat ke, asyik dia sesuatu macam, selain daripada cinta kepada manusia kan, cinta kepada, barang Ya. ataupun itu macam mana tu? Dengan Ah, jadi kalau kita mencintai sesuatu luar biasa dalam keadaan asyik, maka dia menjadi asyik lah, dia menjadi satu perkara asyik yang buruk. Contoh kuda kepang. Oh, Kuda alamak. Hot kepang. topic ni. Ting tong, ting 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 tang ting tang ting tong kan, Ush. naik kuda kepang. Menjerit-jerit terlampau seronok sangat dengan kuda kepang ni. Lepas tu mentera-mentera dibaca, maka dia kena rasuk. Dan dia mula bermain dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Bila tidak Hmm. sedarkan diri, maksudnya dia sudah asyik Dia sudah dengan rasa dengan dah. apa yang dia buat. adakah asyik yang jin asyik itu yang membuatkan dia tak sedar diri ataupun dia perantaraan jin kepada Okey. yang spiritual yang dia bacakan tu? Okey, macam ni, Mhm. dia suka kuda kepang, sebab tu Okey. dia pergi menari kuda kepang kan. Okey. Tapi perasaan suka dia tu melangkaui perasaan suka yang biasa. Sukanya Terlampau macam suka tu. sangat. Bestnya tu, ya aku nak juga buat ni, aku nak buat, aku nak supaya tarian kuda kepang aku ni menunjukkan kegagahan dan sebagainya. Tapi akhirnya dia kena rasuk dengan jin, kerana jin tengok dia dalam keadaan macam tu, dengan mentera yang dibaca, menyebabkan jin ni akan nambahkan dia punya kegilaan terhadap benda tu. Apabila jin ini mula mengasuk orang ni akan jadi ketagih untuk main kuda kepang ni. Hmm. Tapi kalau kita tengok sepatutnya bila dia menari kuda kepang, yang masuk tu jin kuda lah. Betul? Oh. Betul kan? Dia Mhm. kan? Tapi kebanyakan yang acu tengok apabila seseorang bermain kuda kepang, yang masuk dalam badan ni adalah jin harimau. Ya, dia Ah, macam cakar-cakar tanah dan sebagainya. nampak? Mhm. Itu Nampak? macam mana pula tu? Tapi sebenarnya dia memang okey yang nak cerita pasal kuda kepang lah ya. Dia memang, istiadat dia memang macam tu ke ataupun memang sebenarnya dia adalah seni kebudayaan? Betul. Dia dia, untuk tarian, dan disalah, sampai ke Tahap barang ke kena Tak, apa rasuk tu lah. ke maksudnya macam mana? macam dah diubah ke? Daripada seni kebudayaan asal sampai ke sekarang? Ha, Sebenarnya dia tarian kuda kepang ni daripada dulu memang ada ciri-ciri mistik.
Dia orang Oh, memang ada ciri-ciri mistik, tapi okey dia okey menjadi okey. adat kebudayaan. Okey, faham. Kalau ditinggalkan perkara mistik itu tanpa mentera dan sebagainya, rasanya boleh ikut Tak ada masalah syarak, lah tak ada kan. masalah. Cuma apabila dimasukkan mentera sehingga manusia itu menjadi mabuk ataupun terlupa dengan segala-gala perkara di Mhm, dunia ni dan tidak lagi menyebut nama Allah, dah kena rasuk gila-gila, maka mhm. perkara itu menjadi haram. Iyalah. Dah tak boleh. Sebab Mhm, apa? Dia telah melupakan diri dia sendiri. mhm, Okey. Mhm. Kalau dekat Malaysia, kalau itu dekat dekat Indonesia, terkenal dengan kuda kepang. mhm, Dekat Johor terkenal dengan kuda kepang. Ya, Kalau mhm. dekat Malaysia, kulit mayang. kulit mayang. Kulit mayang. Kulit mayang. Tapi mhm, Kulit mayang diulit, ulit dengan jala jemala, kan? mhm. Betul. Tapi tidak disebutkan satu nama atau dua nama puteri itu, disebutkan dia ada Puteri puteri 7. satu. Ya. Dia Mhm. tidak akan sebut, salah satu tu dia tak akan sebut supaya mentera itu tidak menjadi. Kalau sebut, Kalau sebut mungkin kerana pilihan dia dalam mentera yang dibacakan tu boleh jadi kerasukan kepada orang yang menari lah. itu disebabkan asyik Asyik lah. lah. Kalau tengok Obses tarian, lah dia tarian dia ulat ulit, terlalu ya, mendalami kan ya. sampai dia macam suka Kalau tengok minat. tarian ulit mayang tu, dia Mhm, sangat mhm. mengasyikkan sebenarnya. Kalau Ya, kita dia tengok kan, lembut dia je. lembut. Mhm, Ha. mhm. Kalau Ini kalau dekat itu dekat Terengganu. okey, tapi kalau macam kita juga dengar pun sebagai orang awam pun boleh Kita jadi kita beremang. akan sampai situ. Kita akan sampai situ. We are going there. Okey okey Kita akan okey. sampai situ. Saya Mhm, saya Kita tak dengar. dengar mhm. dengar ulit mayang dalam keadaan ori, Seronok, masuk live. confirm seronok. Asyik lah. Mhm, Kita mhm. akan timbul asyik. Hmm. Tengok kat sini ulit mayang, dekat belakang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa dah, Hmm. lupa dah. Oh dia boleh cut macam tu? Kita lupalah, kita tengok seronok. Kita tak dengar azan Asyik tu lah. lah. Azan tu dah hilang. Sampai Macam melalaikan lah. Melalaikan. leka, Okey. leka. That's the word. Hmm. Membuat satu perkara sehingga melalaikan. Melalaikan lah Pernah suatu dengar perkara. tak pasal Okey. dabus? Yang Darbus, Dabus, bukan darbus, dabus. oh, dabus apa tu? Satu tarian yang agak kejam, dekat negeri Perak. Dorang bermain senjata, Mereka ni boleh lupa dan boleh cocok diri mereka tanpa melukakan badan. oh. Dia macam kuda kepang, dia Okey. macam kuda kepang. Seandainya perkara itu tidak dilakukan dengan ritual mentera dan sebagainya, mereka tidak akan berusaha untuk mencocok badan lah. Mhm, Tapi mhm, kerana mereka ni telah diadakan dengan satu kuasa yang lain, mhm, mereka boleh cucuk badan. hmm. Okay, Negeri Sembilan? Negeri Sembilan, apa ya? Setiap negeri ada, jangan terperanjat. Tarian piring. Tarian ni, piring ni dipecahkan Oh. atas lantai dan mereka akan menari atas lantai. Hmm. Boleh Yang tengok, pijak-pijak kaca Kaca tu tu. ya? pijak-pijak kaca. Oh. Asyiknya mereka ni menari tarian itu sehingga tidak boleh melukakan kaki mereka. Hmm. Wah. Kalau Selangor? Selangor dia pasal Selangor is a hub lah, ya. Selangor ni is a hub. Ya, Semua boleh? semua orang daripada seluruh Malaysia ni datang ke Selangor. Hmm. Kita boleh tengok Selangor is a hub. Macam cabang lah, nak kat sana Ah, boleh, sini ya boleh, tengah betul. boleh. Selangor ni ialah asyik kepada nasi lemak. Hmm. Eh, saya fikirlah, hai aduh nasi lemak Ada rupanya. saja budaya Yelah, yang dikenali lah. Tapi macam-macam tapi lah. belum dapat tangkap lah apa yang ada kat Selangor. Hmm. Tapi yang biasanya adalah perkara-perkara yang macam dabus, tarian piring. Kalau dekat Johor, Zapin lah. Zapin, lepas tu Oh, tarian kuda kepang lah, Mhm. Zapin syok. jaranglah dengar orang Zapin Rasmi. jarang Silat? Malaysia, betul. Silat kita pergi kat Kedah. Okey, berbaliklah. Okey, Oh. Kedah, ada Kedah. more tu Kedah? Kedah, serunai dia. I see. Serunai Kedah. Dan Kalau kita kan, kita pergi tengok satu acara silat kat Malaysia, hmm, kita pergi tengok satu acara kat Malaysia, dorang akan tiup serunai. Bila kita dengar serunai dengan gendang rebab tu, kita hmm, dengar dia ketuk, tuk 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 tuk. Meremang. Orang yang tengok boleh memang tau. Hmm. Kerana dia punya situasi dekat situ, dia akan menaikkan semangat. Dia hmm, akan menaikkan semangat. Tidak semua silat yang ada mentera kufur. Eh, tetapi semua silat ada gendang untuk menaikkan semangat. Perkara ini banyak orang salah ertikan. Semangat dengan kerasukan lain. Ah, Bilakah pesilat-pesilat ini akan menjadi orang yang paling kuat? Bila sampai Kemuncak maksudnya? kemuncak lagu dia tu, rentak dia. Tak, tu tak sampai lagi dia punya rentak. Dia punya perkara.
Ah. Bilakah seseorang pesilat itu akan menjadi dalam keadaan yang paling-paling dia hebat? Dalam ini kita cakap dalam silat jangan jangan salah salah ertikan kata saya apa. Yelah yelah. Okey. Faham. Asyiklah buat Seorang bukan, tak dalam hmm, keadaan asyik, bila seseorang tu tidak sedar diri, maka itulah tempat dia paling lemah sekali di dunia ni. okey, teruskan. Ha, kalau dia, pesilat ini, dia, dalam kemuncak kekuatan dia adalah apabila dia mula sedar dengan apa saja yang dia lakukan. Dia dah Maksudnya tak macam ada mana? perkara yang tidak sengaja. Oh, Semua yang pergerakan itu memang dia sengaja. dia buat dia sedar lah Dia apa yang dia dia buat sedar dia sedar, tu. dia kena sedar. Kalau dia tidak sedar, maka dia tidak kuat lagi dah. Kalau maksudnya kalau pesilat ni kena rasuk, dia dah tak kuat. Faham. Oh. Tapi kalau dia dalam keadaan optimum, bila dia mula memencak itu, datang semangat dia tu, dia mula sedar pergerakan-pergerakan yang dia buat dalam keadaan yang halus, sangat-sangat nipis. Semangat dia tinggi, itu keadaan masa dia bersilat tu orang panggil top form lah. Jangan pergi sentuh lah. Memang dapat. Itu apa maksudnya macam mana? Dia 50-50 ke? Tak ada bukan 50, dia Dia dah memang memang sebatilah. 100%. Dia dah memang jazam. Maksudnya silat dia tu kalau kita tengok macam pakai jin, tapi tak. Tapi Oh, memang sebati tak? itu Memang bukan Kira power. asyik lah Bukan kalau asyik, macam itu tu. bukan asyik pasal dia ingat. Asyik ni Oh. bila tak ingat. latihan dia dari segi Latihan dia. latihan Ya, yang betul. baguslah. Ya. Itu bila datang silat. Sebab tu bila Hmm. dalam, dunia silat ni, dalam dunia pertempuran silat ni, bila dia orang pegang kerambit dia orang main kerambit, dia boleh putar kerambit itu, hala ke mana-mana pun tak kena badan sendiri. Oh, wow. Dia Hmm. dahsyat. Dia sedar bila dia tarik, dia pegang kerambit tu dua-dua kat tangan dia, bila dia tarik tu tak kena sini. Hmm. Cuba kalau dia tak sedar, Kena. kena. Mahir Kena, lah, dia dah kira mahir. mahir sangat. Samalah macam, Hmm. Tomoy. Ah, Semua sama. dia ada Tapi silat ni unsur-unsur. is a different level dengan orang Islam. Dia sinonim dengan orang Islam sebab kekuatan para pesilat ini disertai dengan, uh, fi sabilillahi wa yaumil akhir. Maksudnya mereka berjuang kerana Allah sampai habis. Bila dia orang dah sampai tahap tu mereka ni sangat kuatlah, kan. Kita cakap pasal silat. Okey, kita kembali kepada topik, jin asyik. Jin asyik lah. Nak dengar cerita pasal jin asyik ke nak cerita Okay, pasal asyik je ni? nak didengar pasal jin asyik Nak lah. sambil-sambil lah, sulam-sulam. Sulam-sulam Ah, Sekarang nak tahu yang mana dulu? Jin asyik kategori lah. Okay lah, Dia saya nak hmm, tahulah. hmm. Jin asyik ni, apa yang membuatkan jin tu boleh jatuh cinta dekat manusia tu? Okey. Ah. Kita ambil satu contoh pesakit lah. Kita ambil satu contoh pesakit. Pesakit ni, dia selalu pergi ke universiti. Dia berjalan kaki. Dekat sajalah. So, dekat guard house tu, dorang ada bela anjing. Anjing yang dibela tu adalah daripada jenis Doberman. Doberman yang tinggi, yang gagah. Hmm. So, pelajar lelaki ni dia akan berjalan pergi dekat, college dia, dia nak pergi dekat punya kelas, jalan, dia nampak anjing dekat guard house. Setiap kali dia lalu depan anjing tu, dia akan lambai, "Hi, I love you." Dia cakap kat anjing tu. Lepas tu anjing tu akan menyala, "Wow wow 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 wow." Macam itulah lebih kurang. Besok dia datang, dia lalu depan anjing ni, dia akan cakap, "Hi, I love you." Dia ulang perkara tu selalulah. Dia pergi balik, balik dia lambai, "I love you." Pergi dia lambai, "I love you." Satu hari, selepas maghrib, eee, se nak dekat maghrib lah, dia lalu depan anjing tu dan dia kata, "Bye bye, I love you." Sampai rumah dia kena rasuk. Dia kena Maksudnya macam rasuk, dia mana? tumbang, dia pingsan lah. Hmm. Pingsan masa tu tak ada perawat, dorang cuma sedarkan dia dan bermulalah episod jin asyik pada orang budak lelaki ni. Okay, we are going to that. Permulaan ceritanya pada satu kali kena rasuk tu, besoknya dia normal, dia tak ada masalah. Tapi selepas itu dia mula bermimpi. Ada entiti yang menyerupai seorang perempuan yang datang pada dia. Yang datang pada dia tiap-tiap malam menjadi seperti pasangan yang ideal bagi dia. Berjumpa kan, "Hello bang, apa khabar? I love you too." Oh, Ah, dia balas balik love dia tu lah. balas jin itu mengambil kesempatan atas kasih sayang orang ni dan dia balas balik, perkataan "I love you" pada pada sakit ni lah. Kita panggil dia, nak bagi nama apalah, Kasim. Kasim. Itu dia balik rumah, dia mimpi
Hari ni, perempuan ni datang berjumpa dengan dia menyatakan bahawa I love you. Tak ada jadi masalah kan? Mm. Tak ada jadi masalah. Besoknya dia mimpi lagi, perempuan ni yang sama datang, dengan pakaian, eee, yang cantik kan, datang jumpa dia cakap, eee, "Hari ni, besok nanti kalau lalu nanti cakaplah I love you lagi ya." Dia cakap macam tu. Oh. Tapi lelaki ini hanya menganggap bahawa mimpi itu adalah, satu permainan tidur dia lah, Hmm. dan dia tak berjumpa perawat lah kan, biasalah. Tapi lama kelamaan bila, dia bermimpi-mimpi macam tu, tidur dia jadi tak stabil. Dia tidur dia Oh, tak boleh, dia dia boleh, tidur dia tak ada kualiti dah. dia Sebab hari-hari mimpi. dia Hari-hari boleh. bangun mimpi dan dia jadi penat. Hmm. Bangun mimpi dia jadi penat. Tetapi juga dia tidak ambil pot lah, mungkin, dia nak peksa ke apa ke tak kisahlah. So, eee, peristiwa yang teruk mula berlaku. Bila dia balik rumah, dia tidur, dia cuba bangun tapi tak boleh bangun. Dihempap oleh satu-satu entiti kat badan dia. Dihempap dengan kuat, dengan bila dia buka saja mata, dia akan nampak benda yang hitam atas badan dia menekan dua-dua bahu dia dan bernafas atas dia. Dengan nafas yang agak kuat ya. Macam tu. Dan dia tak boleh gerak, badan-badan dia semua tak boleh gerak. Pada mula-mula perkara itu berlaku, dia tidak lagi jumpa perawat. Dia biarkan sajalah, mungkin dia kata terlampau penat dan sebagainya. Dia tengok pada buku mungkin sleep paralysis, dia lumpuh semasa tidur, perkara yang selalu berlaku. Tetapi masalah dia, benda ini berulang seminggu 2 3 kali. Nak nak Ah, nak ta nak tanya sikit kan, bukan ke sebelum-sebelumnya ada episod yang dulu yang cerita pasal, yang jin yang jenis yang mengempap badan, apa, hantu raya ke apa? Plesit. Yang, Pelesit Plesit. yang mengempap badan Ya, orang ya. semua tidur. Dia adakah kategori yang sama, jin yang sama ataupun perbezaan ke, atau dia, macam katakan, Beza. Okey, berbeza? faham. Dia macam ni lah jin mengganggu kita ni ada dua tiga sebab. Okey. Sebab yang pertama, kalau kita tengok dalam keadaan apa, keadaan dipuja dan dihantar kepada manusia, untuk mengganggu orang ni. Seandainya dihantar untuk tujuan sihir, untuk menyakitkan orang, sleep paralysis ini akan berlaku sehingga menyebabkan orang tu tak boleh tidur. Cuba bayangkan orang tu tak boleh tidur selama 2 3 minggu. Dia akan menyebabkan orang tu terus dalam keadaan yang teruk lah. Dia akan depres, bangun pagi penat, pergi cek darah tinggi naik, anxiety, melambung dan akhirnya menyebabkan dia sakit fizikal. Dalam kes, asyik ni, jin asyik ni, dia hempap orang tu dan dia dia bila disedari oleh orang tu tak boleh bergerak. Tapi limit effect akan lebih sama. Lebih kurang sama je. 2 3 minggu lepas tu, orang tu punya kesihatan akan mula drop. Hmm. Okey. Yang menjadi masalah apabila dia mula bermimpi, dia melakukan hubungan dengan jin itu. Oh, Maksudnya macam mana faham. tu? Dia melakukan hubungan dengan jin itu, hubungan jenis dengan jin itu. Hubungan Hubungan jenis, kelamin dengan jin itu. ah. Dalam mimpi itu, dia Oh. bermimpi bahawa jin itu bersama dia bersetubuh. Dia terimalah. Dia dia Nafsu lah, dia didik nafsu orang ni supaya suka kepada mhm, benda ni. mhm, Dia didik. Datang, dia rayu, dia puja, dia pakai baju yang seksi-seksi, datang untuk, mhm, memperdaya manusia ni. mhm. Dan perkara ini bukan berlaku pada lelaki saja, kebanyakannya berlaku pada perempuan. Kenapa ayah ambil, orang lelaki menjadi topik ini? Kerana orang lelaki ini dikatakan tak ada jin asyik. Ada sebenarnya. Mmm. Ada sebenarnya. Ada video yang dirakam masa merawat, eee jin asyik ni ganggu dia. Eh, dan bila ditanya kenapa, nanti kita terangkan benda tu. Jadi dia bermimpi bahawa jin ini mendatangi dia dan bersetubuh dengan, jin itu di dalam mimpi. Menjadikan nafsu syahwat dia sangat sayang kepada jin. Lelaki ini sudah mula menerima jin itu Sebagai sebagai, pasangan. ya, di alam gaib. Oh. Hmm. Tetapi yang malangnya, selepas beberapa lama, kita boleh tengok perubahan berlaku pada lelaki ni. Di mana dia sudah tidak mahu berkawan dengan manusia. Dia sudah melarikan diri daripada manusia dan dia duduk dalam keadaan yang tidak, senang atau tidak tenang dengan manusia. Oh. Dia dah tak suka campur dengan orang.
Hmm. Malang sekali bagi kes ini sebab lelaki ni sudah bertunang. Oh. Dia sudah bertunang dan mereka ni terus putus tunang disebabkan oleh perkara ini. Dia putus tunang oleh Dia perkara dia ini. buatkan seorang tu menyendirilah macam tu lah. Menyendiri, Tapi introvert, tak okey, mau campur orang. nak ni sebelum selain daripada simptom, daripada mimpi kan, adakah, simptom lain pun boleh jadi macam tu Okey. juga? Kalau kita tengok perkataan yang Sebab ayah cakap ni mhm, mimpi kan, ha. sebenarnya dia datang dalam beta stage. Kalau kita tidur, dia ada beberapa stage, ada beberapa peringkat. Kadang dalam kita berjaga, dia orang panggil alpha stage. Tapi dalam keadaan kita baru nak tidur atau kita baru sedar, kita dalam beta stage. Maksudnya kita sedar tak sedar. Dia melakukan persetubuhan itu dalam keadaan dia sedar tak sedar. Maksudnya, dia bersetubuh dengan jin itu dalam keadaan dia macam, betul ke? Betul ke? Aku jaga ni, aku tak jaga ni. Dia macam, keadaan ni sangat teruk. Mmm, Sangat teruk. Dan mula-mula didatangkan dalam bentuk perempuan yang cantik. Kemudian benda itu akan berubah. Dia akan jadi dalam keadaan bentuk yang sangat bodoh. Tetapi bila kerana dapat nafsu syahwat dia mhm, sudah mula suka kepada jin ini, mhm, menyebabkan dia tak boleh nak tinggalkan jin ini. okey. Ha, Dia sudah ada ikatan nafsu dengan satu makhluk yang tidak diketahui apa benda. Kalau kita tengok, ada perkara-perkara berlaku yang tak masuk akal dalam otak kita ni, di mana kita dapat tangkap orang yang melakukan hubungan dengan kambing, dengan anjing. Itu Nampak tak? itu masalah-masalah Masalah kan? ha ha ha. Rasa-rasa kenapa dia boleh jadi macam tu? Kalau dipikir daripada akal kita sendiri, kenapa pula dengan anjing, dengan ayam pula dia boleh buat kan? Hmm, Tapi kalau kita fikirkan, betul-betul, ada gangguan jin yang berlaku pada orang ni sebelum itu. Sebelum dia melakukan perkara fizikal terhadap binatang-binatang ni, dia sudah ada masalah ni. Masalah jin asyik ni, sudah mula ada. Ini ialah pendapat. Ini okey. adalah pendapat. Mhm. Sebab masa rawatan tu masa sesi rawatan tu kita selalu jumpa dengan benda-benda macam ni. Maksudnya Eh, jumpa dari dengan pengakuan-pengakuan orang lah. Okey. okey. Yang berlaku pada perempuan ialah Mhm, siluman. Okey. Perempuan pula dicintai oleh jin, mula-mulanya datang dengan keadaan lelaki yang sangat kacak. mhm. Datang, pergi dekat perempuan ini, memujuk rayu, mengatakan bahawa dia menyayangi perempuan ini dan sebagainya, dan kemudian dia juga melakukan persetubuhan terhadap perempuan ini. Zahir ke? Tak, dalam Dalam mimpi, mimpi, dalam okey. mimpi. Ha. Okey. Apabila dia Mmm, dia mula mimpi dengan perkara ini, mula-mulanya ialah bentuk lelaki yang normal. Kemudian lelaki ini akan bertukar menjadi siluman. Siluman selalunya ialah bentuk ular. mhm. Biasanya, tak semestinya bentuk ular, tapi biasanya dia akan mula memeluk ular ini di dalam mimpi tu. Dia suka kepada ular ni. Dan perkara yang sama akan berlaku sekiranya dia seorang, isteri, dia akan meminta cerai pada suami. Dia akan berlaku Sampai macam tahap tu. macam tu lah kan, Ah, bahayanya. Sangat bahaya. Nak nak Kita ada nak nak tanya sikitlah boleh? ya Okey. boleh Sikit boleh boleh boleh. Asyik ni kan, yang macam, jin tu dah cinta kan, dia boleh macam, boleh 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 dikaitkan dengan alam bunian ke? Macam yang cerita pasal, Yang orang hilang, yang dia biasa cinta, lelaki lah kan. yang dikatakan, orang alim lah dan, bila dia, Pergi Yalah, mengembara ke berilmu, hutan and tak then apa dia kena dan sorok dan sebagainya lah. sebagainya. Macam-macam kita lah. kita kita tak boleh nak cerita pasal alam budian ni sekarang. Kalau tidak nanti, kita punya topik akan run. Oh, Alam Tapi faham. budian kita nampak lain? lain, Lainlah. Oh, dia lain. bukan jin asyik yang Tapi suka. asyik Dia juga. boleh jadi macam tu, okey. Okey. Jin bunian, ataupun itulah sekarang ada perdebatan yang sangat hangat lah. Dia mengatakan bahawa bunian tu bukan jin, Oh, kan. Ah. Tetapi kita kena pegang dengan Quran lah. Kita pegang dengan Quran lah, mana yang lebih kuat, eh. Yang lebih kuat mengatakan bahawa bunian itu adalah jin, mhm. eh. Jadi kita tak nak bahas lah benda ni, nanti dia akan jadi perbalahan, eh. Kita raikan semua pendapat. Tapi pada pendapat saya sendiri, pada pendapat aku sendiri, ialah jin, bunian ialah jin, eh. Kalau dekat negeri orang putih jangan cakap tak ada bunian, dorang panggil elf. Yang Mhm. putih, Ah, yang Filipino. Hobbit, Ya. Tapi kan. dekat negara sana ada juga kes-kes Ada, kehilangan-kehilangan. ada, ada.
Ada berlaku, ada berlaku. Ada Kalau juga kita lah. tengok missing person, Mhm, MIA lah, missing person atau missing in action atau missing person in, US, mhm. ramai. Mmm, Ramai mereka pergi kat gunung-gunung lepas tu hilang. Lepas tu dah Mhm. 3 tahun lepas tu dia balik kat rumah. Ada mhm. benda ni ada berlaku. Tapi we So are not going to that. yalah ya. Kita So tak boleh tak boleh 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 situ. boleh dikaitkan daripada segi asyik lah kan. Ah, Macam boleh seseorang boleh. tu dia suka tengok satu tempat Ah, kawasan, macam nampak macam indah, jadi dia Hmm. dia tertarik, menarik, then dia akan ke arah ke sana lah. dia jadi macam ni, Ah, sama ada manusia itu menyukai jin atau jin itu menyukai manusia. Dia akan mhm, mendatangkan asyik. Tapi, mmm, asal-asalnya manusia terpesona dengan jin ataupun kadang-kadang asal-asalnya jin itu terpesona dengan manusia. Dia mhm, akan jadi macam tu. Dan tidakkah Allah telah menjadikan kamu ini berpasangan-pasangan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan manusia, jin dengan jin. Jadi tak boleh, eh. Ha. Tapi mengenai jin asyik ni, lelaki yang dikatakan telah berhubungan jenis dengan jin yang ada berdekatan dengan kawasan anjing ini, datang rawat, pusat mhm, rawatan. Datang. Bila dibacakan Quran, dia mula, kerasukanlah. Tak, bukan surah yang panjang-panjang pun, kita baca amanah rasul je. Amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dia terus, eee, bunyi macam anjing yang menyalak dan dia tidak berhenti menyalak sampai kita habis ruqyah. sakit tu lah. Sakit tu Mhm, menyalak. Menyalak, nyalak, nyalak, nyalak dan kita tahu bahawa tujuan dia menyalak itu adalah kerana dia tidak mahu dengar Quran kita. okey, Dia tak okey. mahu dengar. Mhm, Jadi kita tanya, "Siapa kau?" Dia berderam je. Cakap, "Siapa kau?" Dan dia cuba gigit lah. Dia Oh. cuba berkelakuan seperti anjing lah. tergigit tangan dia tangan Tak, dia gigit tangan orang yang pegang dia lah. Kan ayah pegang okey, kepala okey, bila baca okey. Quran. Dia tangkap Oh. tangan kita, dia nak gigit lah. Mmm, Tapi kita pertahankan diri lah, tak bagi dia gigit dan sebagainya. Apabila kita bacakan Quran lagi, dia terduduk sekejap. Dia mhm, duduk dan diam dan kita akan cakap ayat yang sama juga. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan bercakaplah kamu wahai jin laknatullah dan bercakaplah kamu dengan fasih dan bercakaplah kamu dengan menggunakan lidah pesakit ini. Janganlah kamu menipu kami lagi. Kami mahu tahu apakah menyebabkan kamu merasuk tubuh badan manusia ini. Aku mahu kahwin dengan dia. Tapi jin perempuan. Suara macam jantan. Oh. Ha, macam mana? mhm, Lelaki kan, dia lelaki. Memanglah suara jantan tapi suara bukan suara dia lah. mhm, Aku mahu kahwin dengan dia. Dia kepunyaan aku. Kenapa benda boleh macam tu kan? Kan manusia ni telah dijadikan Allah, berpasangan-pasangan. Kan? Tak boleh. Tak, aku takkan keluar. Aku sayang kat dia dan dia juga menyayangi aku. Eh, tapi ni jin ni, kerja dia kan menipu. Kerja dia mmm. menipu, betul ke dia sayang manusia? Atau dia sengaja wujudkan diri dia supaya manusia ni melakukan maksiat terhadap dia, kan? Bila sampai, kita ruqyah dia dan sesi dialog ini, kita tanya dia, "Sekarang kau nak keluar daripada tubuh badan manusia ini atau mahu tinggal kekal di dalam tubuh badan manusia ini?" Dia berjanji dengan kita bahawa dia tidak akan keluar. Oh, Cakap, "Aku tidak akan keluar." Apakah cakap, ayah tanya dengan dia, "Siapa Tuhan kamu?" Dia cakap apa, "Kau tak perlu tahu siapa Tuhan aku." maksudnya macam Maksudnya dia, bukan jin Islam. okey, mhm, Dia bukan jin Islam. Bila mhm. kita tanya, "Siapa Tuhan kamu?" "Kamu tidak perlu tahu siapa Tuhan aku." Kan. Jadi kita tanya dia, "Adakah Tuhan yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala?" Dia diam. Dia tidak jawab. Dia diam. Very silent, diam. Keadaan tu, tahu kan ayah rawat macam orang, ayah tak suka ramai-ramai. Betul. Mhm, Kan? Tahu. Dan ayah tak suka orang pegang pesakit ayah. Betul. Dan kalau andai kata orang tu adalah seorang yang sangat handal dan kuat, maka rezeki ayah kena pukul masa tu, rezeki ayah kena pukul lah masa tu. Mhm.
Tetapi alhamdulillah setakat ni belum lagi berlaku lah. Adalah sekali dua tu terlepas-terlepas tu adalah. Mhm. Tapi tak teruk lah. Jangan tutup mata lah. Ah, itu nanti kita cerita dalam bab kelakar nanti. Okey, ada episod kelakar nanti. Okey, kejap. Okey. Mira ada soalan lah kan. Boleh ke kita nak kaitkan ataupun ada tak kaitan Qorin dan juga jin asyik ni? Ha. Kalau kita tengok dalam episod lepas, kita cakap pasal Qorin. Qorin ini tidak boleh melakukan apa-apa fizikal terhadap manusia. Dia cuma boleh membisikkan perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik, melengah-lengahkan kerja kita. Dia nak usik kita tak boleh. Mengasut lah, Hmm. mengasut lah. Dia hasut. Jadi kalau kawan korang ni ada yang mengasut-asut kan, bos, itu dia punya Qorin lagi besar. Dia halus. Lagi dia halus daripada hasut. Amirul tak apa. Okey. 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 Kita ada soalan yang kedua. Hmm. Banyak persoalan yang tu diam je daripada tadi ni kan. Okey, macam mana kita nak tahu kalau kita ni dah balas cinta jin tu? Macam mana Okey. kita nak tahu? Bila kita, mula nyanyikan lagu pada dia, "Aku cinta Alamak. padamu sungguh." Kita nyanyi lagu tu kan. Tak adalah sebenarnya bila kita mula menerima jin itu walaupun dalam mimpi, maka kita telah menerima cinta jin. Dan Oh. apabila jin itu mula melakukan perhubungan intim dengan kita, maka kita telah pun mengakui bahawa jin itu adalah kasih sayang kita. Perhubungan intim hanya berlaku kepada orang yang menyayangi orang. Makhluk yang menyayangi makhluk. Kan, dengan ikatan yang sah. Tetapi sekiranya dilakukan oleh makhluk dengan manusia dengan jin, maka itu bukanlah cinta, tapi itu adalah asyik. Faham Okey, macam mana pula kita nak tolak cinta jin tu? Ah. Macam okey, saya teringat dalam banyak kaitkan dengan mimpi je. Sometimes kita tak boleh control daripada mimpi. Betul. Sebab macam dalam Mungkin episod Saka, okey. ayah ada mention juga pasal mimpi. Mhm. Kita boleh pilih untuk menolak. Tapi kalau macam benda ni kan dia main dengan nafsu kita. Kita tak tahu macam mana kita nak control Okey. itself. Pertama, Daripada pendapat ayah. pertama, siapa yang cakap kita tak boleh kawal mimpi? Oh, Datang daripada boleh mana? Tak, dia nak tanya je. Oh, Nak tanya dia. Jangan cakap serkap-serkap. Sebab kita terus ada certain orang dia boleh mungkinlah dia boleh kawal. yalah, itu yang ayah nak tanya. Dari Ada satu kenapa orang pula kita kata kita tak tahu sebab kita tidur terleka hmm. dalam keadaan kita tidur, kita tak ingat apa, tak tahu datang mimpi tu dan kita besoknya kita ingat pagi. sebenarnya dalam mimpi dia terlibat dalam tipu daya lah ya. Tipu daya jin ini dalam mimpi, dia menyebabkan kita terbayang-bayang, terkenang-kenang, terbayang-bayang tentang keasyikan bercinta dengan makhluk-makhluk yang tak sepatutnya kita lakukan. Ya. Apa yang berlaku ialah bila dia dalam mimpi, kita tak pernah pula cakap, kita selain daripada kita membaca doa sebelum tidur, kita tak pernah pula cakap, "Ya Allah, ya Tuhanku." Dia dalam mimpi banyak kali kan, "Hentikanlah mimpi ini. Sekiranya datang lagi gangguan ini kepada aku atau benda yang tak sepatutnya datang kepada aku ini, maka ya Allah kejutkanlah aku." Boleh jaga tak boleh jaga? Boleh. Boleh Boleh. lah. Dengan izin Allah lah. Niat lah. Ya, dia akan stop. Dan kita kena set dalam hati kita, sekiranya apa juga jin yang datang pada kita sebelum kita tidur atau mengganggu kita, kita suruh kita terjaga. Dan apabila kita jaga, apa yang kita kena buat? Istighfar. Ludah sebelah kiri 3 kali. Hah? Tapi Ah. amalan ludah sebelah Itu Rasulullah suruh lah. Oh. sebelum tidur. Habis kalau Okey, ada isteri kat sebelah. macam ni. Amirul, Yun tidur sebelah kanan. Sini, isteri tidur sebelah kiri. Okey. Bila kita cakap, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada gangguan yang datang kepada aku ni semasa tidur ini, maka ya Allah, bangkitkan aku daripada tidur ni dan halanglah daripada mereka ini daripada mengganggu aku." Kau bangun je, bangun, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Tarik, kau ludah kau 3 kali. Mesti dia bangun lempang kau, gangguan akan hilang. Sehat Tidur luar. Tidur luar. Okey. Tapi itu adalah petua dia. Bangun dan ludah. Maksudnya ludah itu adalah ludah syarat. Bukan Syaratnya ludah lah. berkahak. Ludah dia pun Kahak lembut pula, kahak aja. hijau. Bacaannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Okey. Lagi baik bangun, pergi ambil wuduk, tidur balik. Okey. Ataupun bangun, ambil wuduk, solat. Dan ayah nak tanya, ayah pernah cakap kan, tak semestinya dekat sebab tu mimpi tu sajalah.
kadang kita nak masuk rumah, kita rasa sesuatu yang tak selesa kan. Lepas tu bacaan tu dan kita ludah sebelah kiri juga. Tu, Boleh juga, tak ada ah, masalah. apa bacaan dia? Sama juga? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hmm, hmm, Sentiasa amalkan auzubillahi minasyaitonirrajim apabila kita mula merasakan ada entiti. Benda yang paling senang dia panggil ta'uz lah. Eh, mhm, kalau nak masuk rumah, ni petua ni bukan petua, ini ilmu. mhm. Petua lain, ilmu lain. Tadi baru bincang Okey. ilmu lain ilmu dia nak masuk rumah ni, bila kita nak masuk rumah, kita baca dalam kereta, kita sampai kita drive, agak-agak nak masuk rumah ni, kita baca Allah. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Sampai kat depan pintu rumah, betul-betul sampai kat dia punya tangan kanan ni, ambil tangan kanan ni, kita, okey ini dinding contoh ini dinding rumah. Ini dinding rumah, kita nak masuk kan, nak masuk, ini pintu, kita nak masuk rumah kan. Tangan kanan kita, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, azim. Tepuk pintu ni sekali, macam tu. Hmm, Lepas tu baru masuk. Sebab amalan ini dikatakan boleh menghalau ataupun, dengan izinnya, dengan dengan izin lah. izin Allah, Mhm, gangguan tu boleh keluar daripada rumah. Itu hmm, salah satulah. Tapi bukanlah kita nak kena pilih ayat, kursi itu saja ah, ayat lain pun boleh. Tetapi, kerana ijazahnya datang daripada guru adalah dengan kursi. mhm, mhm. Jadi kenalah ikut. Okey, Faham? faham, faham. Tapi kalau kita tengok, kita tidak mempunyai 100% daya untuk menolak gangguan jin, ya. Mhm, Semua orang boleh kena. Semua apa-apa orang, pun lah siapa-siapa pun dengan boleh izin kena. Allah lah. Rasulullah SAW pun Mhm, pernah kena sihir. mhm, Jadi kita ni, sebagai manusia kita kena, melakukan apa saja yang kita boleh. mhm. Nak tidur, apa apa adab nak tidur? Kau orang cakap macam mana ya nak halang mimpi, nak halang tidur? Tapi Tapi Basuh kau orang kaki. tak tanya. petua itu petua, Macam mana buat macam mana? basuh Basuh kaki itu kaki. petua ya? Basuh kaki betul dan boleh jadi Oh. ilmu. Sebab apa Ilmu basuh lah. kaki ialah, orang panggil basuh kaki tu, orang Melayu cakap basuh kaki, sebenarnya Hmm. ialah wuduk. Sebenarnya kan guys, kita ni ingat nanti akan buat satu ni lah, satu podcast, Episod khas. episod pasal petua dan adat Ilmu. atau ilmu, Ah. amalan, sebab, nampak macam, Banyak banyak sebenarnya. Kita banyak takut pengalaman yang ter-confuse. boleh kupas lah, insyaAllah. Okey, berbalik pada Asyik lah. Yalah, Okey. tidur tadi, adab Mhm, tidur apa? Adab tidur ambil wuduk, tidur belah kanan, menghadap kiblat. Hmm, Itu adab-adab tidur, hmm. baca doa 3 kul, baca hmm. doa tidur. Apa lagi Ta'awuz Yun? lah, Yun, maksudnya berta'awuz lah. Okey. apa lagi Yun? Amirul. Bismikallahumma ayyawa'mut. Oh, Hmm. wah, itu doa tidur guys. InsyaAllah, insyaAllah. Yang tu je lah. Okey. Yang sebaik-baiknya, boleh, perkara itu dah bagus. Bila nak tidur, elok kita keliling katil tu 3 kali dengan membaca qul huwallahu ahad, Keliling Allahus katil. samad. Keliling katil. Tapi sekarang rumah tak besar-besar kan. Betul. Jadi kita tak boleh nak keliling katil. Apa yang kita boleh buat, kita pergi daripada satu belah katil sebelah kanan, tawaf lah sampai kat bentuk U tu, kita berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kat dinding kan. Lepas tu ambil korang punya selimut ni, Kibas. ah, ini shawl kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil dah apa ni, selimut Selimut. kan. Tapi kalau korang punya selimut semua jenis comforter-comforter kan, Susah tahulah macam sikit mana lah. nak susah nak lipas kan. Ambil towel suami tu yang dia nak pakai tengah nak mandi tu, Sejadah. tarik je, libas. Sejadah Itu boleh berdoa. tak? Boleh, sejadah pun boleh. Kibaslah 3 kali, Mhm, kibas. Kibas, kibas. Tujuan dia apa? Hmm. Katil yang ditinggalkan, ada kemungkinan orang yang ada gangguan, jin tu tidur kat situ. Jin tu Oh. tidur atas katil. Kita balik-balik kerja, mandi, home landing. Kita duduk atas Jin. jin. Kita baring atas jin. Kita pusing, lepas tu kita pusing macam ni kan. Kita tidur, lepas tu miring, lepas tu kita pusing sini, lepas tu kita terbalik, jin pula empat kat kita. Oh, itu yang boleh adakah itu yang boleh membuatkan kita kena sleep Ya, paralyzed? itu salah satu sebab. Tapi di Oh. sini kita bercerita tentang konteks Asyik. jin asyik. Kita kembali kepada cerita, Okey. rasuk tadi Okey, yang jin nasyid ni kan cakap, ada sama jin suka manusia ataupun manusia ke suka jin, kedua-duanya sekali, okey.
kalau katakan jin, okey, manusia suka kepada jin ataupun satu barang dan yang mendatangkan jin, tapi, jin of course lah dia akan terima benda tu. Tapi kalau jin suka kepada manusia kan, tapi manusia tak nak, Ha, ah, dia boleh itu jadi dia bengang tak? soalan. Jin akan jadi bengang tak? Marah Hmm. tak? Dekat Akan berlaku peperangan lah. Hmm. Mulalah, Lord ini of the Ring. Mulalah bergaduh. Mulalah bergaduh. Okey, sebelum kita sebelum kita sampai situ, kita selesaikan bab ingatkan soalan ni yang tadi tu yang mengenai Mhm. kalau kita tolak cinta jin ni. Okey. Kita settlekan dulu pesakit yang kena rasuk dengan jin dan Okey, jin tadi tu. boleh. Okey, bila kita bacakan Quran, dia tak mau cakap dan sebagainya, dia kata dia menyayangi manusia ni. Bila tanya nak keluar ke tidak, dia kata dia takkan keluar. Pada rawatan pertama, dia tidak keluar. hmm, Okey. Tetapi malam tu budak ni dah tak mimpi. Mhm. Dia tidak bermimpi selama seminggu. Ayah dah cakap dengan dia, kalau macam ni lepas minggu atau 2 minggu datang balik kan, supaya kita dapat ruqyah balik dia sekali. Kali kedua kita ruqyah, dia datang. Masuk lagi jin tu. Tapi kali ni, dia punya suara dah jadi lembut. "Janganlah, jangan pisahkan Aku aku dan dan dia." dia. Dia nyanyi Aish, lagu jadi tu lah. lagu Dia tak nyanyi, pula. dia tak nyanyi lagu mhm. tu. Dia lemah lah. Dia dah mula, dia tahu Rayu lah, kita, rayu lah. dia dah Hmm, tahu bahawa mhm, kita ni tetap berkeras mengatakan dia kena mhm, keluar. Dan mhm. kesakitan yang dia rasa semasa di ruqyah tu, dia cakap, "Aku tak pernah rasa sakit yang macam ni selama hidup aku." Masya-Allah. Oh, Mmm, kit kena ingat, tak boleh kesian. Ya. hmm. Tipu Dia daya suka tipu jin. daya. Kena Oh. ingat, tak boleh Isytihad. kesian. Kalau kau betul-betul sakit, kau mesti lari. Betul? Kau Hmm, mesti tak mau duduk situ, tak kan? naklah. Ni dah ada balik. Serik lah. Serik. Hmm, Tapi dia ada balik. mhm. Eh. Jadi pada rawatan kedua, dengan mandian, dengan ketuk, ketuk dengan kayu lunar. Ketuk dia menjerit-jerit. Lepas tu dia jadi marah. "Kau cilaka telah menyuruh aku keluar daripada tubuh badan manusia ini. Engkau memaksa aku memutuskan cinta suci ini." Cakap, "Tak boleh, engkau tak boleh cinta manusia." Pada rawatan kedua ini, lelaki ini sudah boleh tidur dengan baik. Rawatan kedua. Rawatan ketiga is the best. Sampai rawatan ketiga, dia, jin ni datang, dia cakap, "Aku aku aku." Cakap, "Apa kau apa? Kau nak apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang kau Ya. nak ni kan?" Lepas tu dia cakap, "Aku akan keluar daripada tubuh badan ni." Kita akan cuba dakwah jin ini supaya dia masuk Islam. Oh. Hmm, Biasanya macam tu. Biasanya macam tu. Kalau dia menolak masuk Islam, maka kita tak boleh buat apalah. Sebab mhm. dalam Islam dia tak ada paksaan untuk kita mengucap. Tapi nak tanya ya, kalau macam dia mengucap lah katakan dia jin yang kafir, kan? Ataupun iblis lah, iblis tak? Syaitan lah. Syaitan lah, yang jenis yang boleh baca tapi dia Okey. dia 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 munafik lah, Okey. dia kafir lah bukan Islam. Tapi dia syahadah. Hmm. Dia masuk Islam ke atau dia Apabila kamu syahadah, maka kamu jadi Islam. Islam? tapi di dalam Islam, adakah Tapi manusia, tapi syaitan tipu daya dia? ya, adakah manusia yang telah melakukan syahadah tidak akan melakukan dosa? Tak juga. Tak kan? Hmm, Satu, dalam penjara ramai je orang Islam. hmm, Ada je orang Islam dalam penjara, kan? dia cakap penjara je lah, Ah, macam-macam lah, Macam-macam semualah. benda lah. Ah, Hmm, ada saja orang Islam, hmm, orang minum, hmm, ada je orang Islam Mhm. dia minum, macam-macam lah. kan? Ada juga orang Islam pergi main judi. Adakah Ah, mereka tidak Islam? Orang Islam. hmm, Dorang Islam. fitnah, Ah, macam-macam lah. Dorang tak Islam, Hmm, tetapi mereka telah melanggar hukum Allah. hmm, Jadi jin ini yang masuk Islam ni ada 2 sebab. Satu, taqiyah, dia tipu. Satu lagi, yang kali kedua, dia memang nak masuk Islam. Taqiyah bermaksud dia masuk Islam hanya untuk melepaskan siksa dunia. Maksudnya dia tak nak sakit lagi. Dia tak nak orang paksa dia lagi. Dia nak keluar, dia nak masuk Islam. Dia mengaku depan orang, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kerana dia nak lepaskan diri. Yang kedua ialah jin yang betul-betul insaf. Untuk kita memastikan hati budi sesuatu makhluk itu atau manusia itu, apa daya kita? tak Tak adalah. boleh. Mhm, We cannot. Kita tak boleh nak tentukan, "Oh, kau bolehlah, kau nak masuk Islam, alhamdulillah baiklah kau," kan? Tak. tak adalah. Ada je orang Islam yang bunuh Mhm, anak. mhm. Mhm. Lagi Kan jin lah ada kan? je orang Betul. Islam yang lempang mak bapak dia. Mhm, Kan ada je orang Islam yang, dakwa mak bapak dia sampai masuk court. mhm, Alamak. Mak.
Alamak, jangan terasa Alamak. mohon terasa, Hmm, hmm. jangan terasa. Jadi benda-benda ini adalah disebabkan oleh asyik jin kepada manusia. Ingat jin dia tak ada my card. Jin Hmm. tidak ada IC. Nama siapa? Zailan bin Ibrahim, agama Allah. Islam. Dia tak ada IC. Tapi dari kerajaan dia. Dia ada kerajaan. Itu jangan masuk jauh sangat tu. Pasal Jauh kerajaan-kerajaan sangat ni tu dah jauh-jauh Nurul. sangat. Jangan masuk. Aduh. Hmm. Okey, kita akan tengok ah tipu daya jin ini. Dia akan menyebabkan kita ni mencintai harta. Dia akan menyebabkan kita ini mencintai maksiat. Dia akan mengajar kita ini untuk asyik kepada apa? Kecantikan, benda lucah, hayalan, fantasi haram, cinta manusia sampai lupa Allah. Nampak tadi? Perasaan tidak boleh hidup tanpa dia. Seandainya engkau meninggalkan aku Majnun, Laila, matilah aku Laila. Laila Tak Syok. tapi Majnun. dari cerita tu kan, kalau kita bawakan, Real life. ke real life tentang kita beribadat kan, Ah, macam tu bagus kita kan. kita tak sampai kat situ. Sebab ayat-ayat, Ah, perkataan-perkataan yang kita digunakan, kita belum sampai manusia situ. tak boleh hidup tanpa Ah, Laila. Macam tu lah. okey, macam ni lah. Mhm, Apabila kita dah sampai segmen asyik ni, kita punya masa pun I think tak begitu banyak. Mhm. So, kita cerita saya, cu ambil peluang ni untuk sampaikan sedikit mengenai asyik kepada Allah. Tahu tak apabila kita, berzikir, berzikirlah kamu seolah-olah kamu telah gila. Oh. oh, Maksudnya dia sudah lupa dunia. okey. Dia hanya melihat Allah dan dia saja. Mhm, mhm. Jangan salahkan erti kata-kata ni. Nanti korang pergi cerita cakap acu Bukan-bukan lah. ni boleh kata, wujudnya Allah ni kita boleh jadi macam-macam perkataan dipesong-pesongkan. Bila kita cinta kepada Allah sehingga zahirnya perasaan yang tidak ada benda lain antara aku dan dia. Mhm, Ah. mhm. Allah, 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 Allah. Bila kita menyebutnya perkataan itu dan lahir daripada hati kita bahawa tiada Allah yang wajib ku sembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang wajib ku sembah melainkan Allah. Dia jadi macam tu. Dan segala-gala yang wujud di dunia ini adalah Allah. Segala-gala benda ni memang zat dia. Tiada benda lain lagi dah. Hmm. Kecintaan kepada Allah. Dan Nikmat dia. apabila disebutkan Rasulullah SAW, kita sebut pula, uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecintaan kita kepada Rasulullah ini mengatasi kecintaan kita kepada manusia yang lain. Umat yang Nabi Muhammad paling sayang apabila kita ini mencintai Rasulullah SAW daripada mencintai mana-mana manusia lain. InsyaAllah. Itu asyik. Itu Mhm. asyik. Kan, Yun pernah tengok kita, dalam maulid, majlis maulid kan? Kan, Mari kita, Rasul. maulid tarikat, ah, Faham. kan kita zikir sampai lupa, sampai kita berdiri, Hmm, kan, sampai kita menggerakkan badan kita. Kita tak sedar bahawa badan kita ni bergerak, tapi mhm, kita bergerak kerana kita, zikir. Dalam tarikat-tarikat diorang akan ajarkan zikir kita bergerak dan sebagainya dengan keadaan yang diketuai oleh mursyid. Dia mhm, ajar macam mana nak gerak dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi mhm, bila kita dah mula zikir tu, kita dah mula ingat Allah, Allah dah tak ada benda lain dah. Allah, 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 dah tak ada benda lain. mhm, Dan bila kita selawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bila kita sebut banyak-banyak kali boleh menangis tu. ya, Rasa sedih lah. rindu. Rindu. Sebab kita orang Terbitnya. selalu ikut ayah pergi maulid. Jadi kita Ah. ada feel tu tau. Lahir bukan kita je lah, orang Orang yang ramai. Ramai. Orang awam semua, Jadi semua. bila kita sebut Mhm, Allah, Allah, aghithna Ya ya Rasulullah. Rasulullah. Kan? Kita kita mohon supaya Rasulullah SAW ni, kita bertawassul dengan dia. Kita minta bantuan daripada Rasulullah. Kita mengharapkan bahawa Rasulullah ni akan, mengurniakan kita, eee, syafaah pada kita. Jadi satu insan agung yang kita boleh puji, yang kita boleh sayang ialah Rasulullah SAW. Dah tak ada benda lain dah. Yalah. InsyaAllah.
Ah, Tiada doa yang tidak eee, diangkat, melainkan kita menyebut nama nama Rasul benar SAW. Rasulullah. Ya, amin. Ya Amin Allah, amin. ya Tuhan. Okey, Cok. Eh, Ingat tak soalan, Mirul tanya tadi? Kita nak balik ke soalan tu untuk menjawab soalan yang dipertanyakan yang tadi. mana satu tadi? Yang apa, asyik, mengenai dengan Oh, cinta yang lawan-lawan, jin atau cinta yang jin. tidak Yes. diterima oleh Okey. manusia kepada Itu jin, akan jadi terhadap satu jin. itu akan menjadi satu pertarungan yang sangat hebat dalam hidup lelaki itu atau perempuan yang mengalami masalah ni. Di mana dia telah menolak cinta jin. Tetap gangguan juga. Oh, gangguan kau kuat. Oh, Jin asyik ni bila kita terima, kita akan jadi gangguan dan hidup kita akan berubah kerana kita telah menerima jin itu. Eh, okey. kita dah menerima perangai itu, kita accept. Tapi bila kita fight jin tu, kita tak nak melakukan, perkara yang terkutuk itu, kita tak izinkan dia kacau kita dengan niat betul-betul, kita akan diganggu. Tetaplah. Tetap. Tak. Tetapi gangguan itu Mhm, lebih, orang cakap bukan nak kata lebih senang dikendalikan, mmm, tapi dengan rawatan yang elok, amalannya. amalannya orang ni akan kuranglah. Ah hah. Kalau biasanya, kalau jin asyik tu diterima, orang ni akan ada kesan fizikal yang tidak ketara. Dia sakit-sakit badan, tak boleh tidur dan sebagainya, kalau diterima. Tapi kalau tak terima, kita akan nampak badan dia mungkin macam kena cakar. Nampak lain halus kat Dengan izin Allah badan, lah. Lebam-lebam. lebam-lebam kat badan. Tapi Ah. kena ingat, hang Mhm, belajar pasal medik kan? Mhm. Lebam-lebam disebabkan oleh apa? Sebabkan pemecahan darah. Apa nama dia? Hematoma. Hematom. Janganlah pula kita kadang-kadang ada orang dia sedang ada blood clogging ni, dia kalau tergantuk sikit dia boleh jadi. Tapi dia tak perasan, eh. Tetapi kalau benda tu selalu berada dekat peha, dua-dua peha, kiri kanan, peha, Hmm. itu nak kena check. Buat rawatan. Minta dengan Allah, kibas tempat tidur yang tidak dijaga, yang kita tinggalkan macam tu saja selepas kita bangun, akan menyebabkan gangguan itu terbentuk di tempat tidur itu. Bersihkan tempat tidur, sangat-sangat penting. Jangan tanya pula, "Kenapa saya selalu kena ganggu, saya selalu kena ganggu?" Panggil ayah, atu, pergi dekat pusat rawatan, pergi dekat rumah dia, bila kita masuk dalam bilik orang tu, ya Allah, ya, gatal kepala hamba. Eh? Jadi ingatlah benda-benda macam tu. mhm. Eh? Okey, Mira, Okey. berbalik, kita dah cerita pasal asyik, pasal jin, Mhm. apa cerita? Perlawanan dan sebagainya lah. Dan sebagainya, Okey, okey. pasal maulid dan baiknya asyik. Okey, macam mana pula dengan asyiknya terhadap, sesuatu yang macam, apa ya, mmm, berjumpa dengan, apa, Perawat-perawat ke? perawat-perawat dan sampai menjadikan taksub yang boleh Oh, mendatangkan sampai, itu. amalan-amalan yang bukan-bukan, sebab Ah, sebab apa kita tak lalui apa yang dia lalui. Pengamal-pengamal Macam lah. macam ayah pernah cakap podcast yang sebelum ni kan, mengenai dengan apa bila seseorang tu sakit, dia apa yang, dicampak kepadanya, dia akan sambut. dia akan sambutlah, Okey. umpama kayu ke apa dan sebagainya lah. Tapi bila datangnya dia berjumpa dengan orang yang salah dan, bukan maksudnya terpesonglah, daripada rawatan dia tu terpesong, jadi dan dia mula taksub, kepada, perawat ni, disebabkan perawat ni boleh menunjukkan sesuatu yang Baru. orang Mengubah. Mencari adab lah. orang sakit tu, dia macam jadi macam asyik lah. Hmm. Suka macam, "Ish, lain macam kan." Uish, Dia Perawat macam ni mana dia boleh jadi dia dia gitu? dia dia apa yang dia cakap macam jadi, apa yang ni, okey. Macam Dia berlawanan pula, itu punca ni. ialah takjub. Asyik lain, Takjub. 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 Tetapi tadi sebut pasal ilmu yang diberikan. Dia diberikan sesuatu ilmu oleh seseorang, kan. Kemudian bila dia amalkan, dia akan menukarkan ilmu tu menjadi satu lagi perkara lain. Daripada qarin, dia pergi kepada asyik, daripada asyik, dia akan jadi isim. Oh. Nampak tak? Okey, Isi. Cok. Okey, Cok. Okey, Cok. Kita tak boleh pergi Ah. jauh ni. Tapi isim tu, Ah. Kita tak boleh pergi jauh lagi. tapi Okey. apa-apa pun lah kan, betul tak Yah? Kita ni apa-apa pun perbuatan tu ataupun amalan ke, nak cari perawat ke, biarlah cari yang berijazah, Hmm. berguru, yang ada yang sanadnya, Betul. kalau boleh sebaik-sebaiknya lah. Ya jangan yang kita nampak sekadar,
kehebatan dia ataupun, apa-apa yang kita rasa dia baguslah, macam mana ayah The mungkin the ayah the lebih the mahir untuk menerangkan. the problem is macam ni, macam mana kita nak tahu orang tu ada ijazah yang betul? Mmm, Diorang akan mengaku diorang ni ada benda-benda macam-macam, diorang ada ijazah. mhm. Ada yang mengaku bahawa mereka ini, uh, belajar dengan, almarhum, Harudin, Dah. kan? Ada, Hmm. kan? Mhm. Ada yang mengaku bahawa mereka ni ada ijazah, tarikat daripada, Syekh. almarhum Mufti Negeri Sembilan, kan? Hmm. Syekh Murtaza. Dorang boleh Mhm. claim Diorang boleh claim macam-macam. macam-macam. Kita sentiasa kena ingat, bila kita nak pergi merawat dan sebagainya, minta dulu dengan Allah, "Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku orang yang boleh membawa aku ke jalan yang benar dan tidak menipu aku semasa rawatan." Minta dulu dengan InsyaAllah Allah. Allah Ya. bantu kan. Bila terjumpa dengan orang-orang macam ni, walaupun kita dah berdoa, terjumpa dengan orang-orang macam ni, kita boleh tahu sama ada ni betul atau tidak. Faham? Mmm, Cara rawatan Ya. dia, cara dia bagi Okey? tahu. okey. Dalam masa yang sama kita punya ni jugalah, Hati lah. hati kita, Ya. itikad kita Tapi jangan yalah. bergantung kepada walaupun baik ataupun buruk, jangan bergantung terlalu kepercayaan yang dia boleh menyembuhkan. Betul ayah, Hmm. Betul. Mhm. Okeylah. Ini benda-benda berjaya, Tapi itulah tidak, nak balik pada Islim tu, ah, Sabar-sabar. menarik Isim tu. belum bagi kita materi asyik diorang diorang Ah. baru baru sekali duduk jadi Itulah host. kami agak Ah, kekok sikit. tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi tahulah, jarang sekali, kita akan bercerita mengenai, sakit-sakit macam ni dengan anak beranak sebenarnya. Apa yang diorang tahu ialah anak-anak saya ni, acu ni tahu yang acu ni merawat dan kaedah acu merawat dia macam tu, dan acu tak suka cerita pasal benda-benda yang supernatural. Aku tak nak, orang jadi taksub tentang kekuatan-kekuatan yang boleh menimbulkan takjub, riak dan takbur daripada orang kepada orang. Mhm. Sebab tu tak suka cerita. Amirul Mukmin ni, ialah anak ayah yang, anak acu lah, yang acu bawa dia merawat daripada kecil, Dia boleh kenal acu punya, Tok eee, Guru. bukan tok guru, kawan-kawan dia pergi merawat. Dia dulu ikut naik kereta pergi merawat orang. Ush, Ah, bestnya. Tosan, Ilmi, Oh, Cik kan? Tusan saya tahulah. Sampai sekarang Tosan, Ilmi, Lebay 3 orang. Bagus. Oh, Ah, Amirul dia pernah tengok orang minum ikut mata. oi. Itu Ah, lawak lah. Itu lah ah, Ah. yang saya, takkan. itu sebabnya, bila diceritakan mengenai, rawatan dan sebagainya, saya ada saksi hidup. Nanti kita akan sampai kat bahagian lawak, merawat dan sebagainya, kita akan cerita. Tapi sekarang saya nak habiskan silibus saya dulu. Okey. Ah, So saya nak minta ayah bagilah sikit, sikit je macam mana kita nak elak daripada kita kena jin asyik dan Macam tu lah, jin asyik lah. ah, Pertama-tama ialah jangan terlalu memuji-muji kepada benda-benda atau manusia. Jangan terlalu memuji. Satu, dia boleh mengenang fitnah, dan kedua, dia boleh membawa kepada asyik. Tidak kepada asyik kita, kepada orang itu, tapi kadang-kadang orang itu menjadi asyik kerana pujian kita. Jangan puji hmm, sangat, kan. betul? Lawa-lawalah, Sekadarlah, cantik-cantiklah, kan. sekadarlah. Kaya-kayalah, Hmm. miskin-miskinlah. Jangan dipuji, jangan dihina. Kan, hidup kita biar dalam sederhana. Bersederhana. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh kita berlebih-lebihan dalam apa juga Apa-apa perkara. perkara. Kau nak puji, puji. Tapi puji tu datang dengan perkataan Allah dulu. Masya Allah, tabarakallah, puji. Masya-Allah, tabarakallah, baiknya awak. Baiknya. Macam Masya tu. Allah, Masya Allah, Habibi, Habibi. Kan? Ya Jadi Habibi, ya kita Maulana. mengucapkan benda yang elok-elok. Tetapi Okey. nak kena jaga laras pujian itu supaya tidak, terlampau tinggi. Kan, puji elok-elok, dia baik. Mengatakan baik pada seseorang itu merupakan doa untuk kita juga. Okey. Hmm. Lepas tu jangan dihina pula. Jangan Hmm. dihina orang yang teruk ni, jangan dihina. Ada je ramai, kadang-kadang kita terlepas mulut kan, biasalah. Akan berlaku, tapi kena ingat juga bila sampai dekat menghina tu, kita kena astagfirullahalazim. Supaya kita ni tidak dilanda masalah yang sama. Pertama-tama jangan puji banyak-banyak. Jangan puji banyak-banyak, jangan hina banyak-banyak. Okey, apa lagi? Jangan makan terlampau banyaklah. Alamak. Aduh, Perkara kita salah perkara untuk yang makan kita Dan ni. inilah jangan lalai lah. Janganlah. Apa-apa pun lah. Macam main gitar ke apa ke kan. Alamak. Ha, Okey. sampai Jadi kita, terlalai. kita habiskan podcast kat sini. Okey. Untuk topik ni, kalau nak, Okey. kalau, komen mengenai jin asyik ni, sebenarnya dia lebih, banyak kepada perkara-perkara yang kita tak boleh sebut dalam konten. Ya. Ah,
sangat Sensitif. mengaibkan, sangat mengaibkan. Sangat sensitif, Khasnya pada aib. Sokmed yang satu lagi tu, sebab itu kita tidak boleh cerita panjang-panjang dalam Sokmed satu lagi tu. Kerana bila kita cerita dia akan take down, dia akan ban. Tak boleh. Ya. Dalam channel ni okey. Ah, dalam channel ni insya-Allah setakat ni apa yang kita terangkan adalah secara ilmiah supaya semua orang dapat manfaatnya lah. Okey Okey? guys, untuk semua penonton-penonton Mhm. kita jangan lupa like, subscribe dan share video banyak-banyak. Ah, Tekan Komen. bell, semua komen lah komen-komen kat bawah. bagi. Korang bagilah idea apa-apa Ah, korang atau pasal apa, korang boleh je bagi tahu kat kita orang. mhm. Ah, Dan untuk dapatkan rawatan boleh juga boleh Ah, email, DM. ya. Macam episod lepas pun Dan Hafizuddin ada menyatakan lah, jangan apa yang macam kalau ada yang dekat komen-komen cakap komen rawatan dengan rawatan mereka dari dan sebagainya, jauh dan kami sebagainya tak itu tak bukan bertanggungjawab lah untuk tu. Kami tak okey. bertanggungjawab untuk bukan apa-apa komen daripada cerita macam Ikhtiar tu. Malakut lah. Kalau Mm-mm. daripada Okey. Ikhtiar Malakut sendiri, itu ada email, ada WhatsApp, dan Yeah. boleh DM dekat Make TikTok sure ataupun YouTube. official. Yes, Make sure betul. Make sure kalau official. Mhm, seandainya perlu berjumpa perawat lain, saya tidak mhm, ada masalah. Dan setakat sampai episod 10 ni saya tidak pernah menyebut datang jumpa saya, betul. datang jumpa saya. Saya tak pernah Hmm. pun sebut. Nak pergi jumpa perawat Mhm, silakan. mhm, Saya tak ada masalah. Saya cuma mhm, minta tuan-tuan dan puan-puan sihat selalu. Kalau ada sakit kita minta InsyaAllah, supaya dia pulih. amin. Ya amin. itu saja. InsyaAllah. Tapi saya nak minta satulah. Kita ada 1000 sub yang baru yang baru naik. Saya minta kalau boleh minta tuan-tuan dan puan tolong share. Kami perlukan support. Sebab apa? Mhm, Tanpa support daripada tuan-tuan, podcast ni tidak akan berkembang. mhm, Dia mhm. Betul. akan boleh stop bila-bila je. Ah, Jadi kalau tuan-tuan dan puan Suka. ingin supaya ilmu ni dapat disampaikan selagi ada daya, mari kita sama-sama bantu. Jangan lokek nak tekan butang share tu. Korang alah tekanlah butang subscribe. subscribe tu Subscribe, korang. subscribe, pembaca ramai yang menonton Banyak lagi ramai sebenarnya tapi ni tak nak tau. subscribe. Cerita-cerita dia ni sebenarnya Dengar banyak. betul saya Jangan tengok. malu, jangan segan lah kan. Mhm. Subscribe Dia tidak akan percuma. mendatangkan asyik yang tidak baik. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Okey, baik Betul, kita betul. akhiri Okey. dengan wabillahi taufik wal Wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.